Sini nama dia tempat Long Beach. Sini kita buat water confident. Kita nak bagi tu belajar dulu. Sebab nanti tak ada dah air cetek macam ni. Semua dalam. Open sea. So nak terampungkan badan apa semua kerja sini. Badan ini lah. Okey, sebelum ni pastikan lah jaket pakai dengan betul. 3 atas, 2 bawah. Oh, 2 bawah kelakar. 2 tu kita tak nak bagi terapung. Tak nak bagi nampak macam penyu lah. Dia dalam air. Poin kedua kita. Nama tempat ni Teluk Mak Dolah. Sini Mak Dolah ikan. Ikan dan kora, table kora. Table yang macam meja. Ini ada 2 ni. Dia banyak kat tepi-tepi ni. Ni memang tak sampai jejak kaki ni. Tak sampai. Sini air dalam 6 meter 7 meter. Standby. Standby guys. Buat itik. Ni Oh, dia gugur tadi. Ini checkpoint yang ketiga kita. Nama tempat ni Turtle Bay. Jadi kita tengok penyu. Sini ada batas larang dia. Tak boleh pegang penyu, tak boleh sentuh penyu. Kita nak tengok kalau isteri kita tak apa. Sebab dia ada atas dia, boleh kena samang lah. Dia tengok tak boleh pegang. Satu lagi, bila kita bagi upang, jangan pegang upang tu takut dia gigit tangan kita. Lepas. Upang dia tu 3 lah. Upang tu kita bagi satu. Mewah dia. Sini je, tak pergi mana. Kita makan ayam tu. Tutup kamera apa? Sampai kan ni. Penying pun bergabung. Apa yang dekat kita, nama tempat ni Teluk Dalam. Jadi kita nak rehat dulu lah. Naik makan-makan dulu. Kita bagi masa dalam 1.5 jam. Kau apa?
Daripada jam. Sebelah lah, pukul 11. Pukul 11 pukul 12.30. 12.30 Boleh? Ya. Ni checkpoint kelima kita. Nama tempat ni Pulau Paku. Sini kita tengok green coral lah. Sebab sini banyak lagi coral yang hidup. Tempat lain memang semua dah mati lah. Dah holok kan depan. Lagi nak pergi kalau nak tengok baby shark boleh tengok nampak kat batu tu snorkeling kat batu boleh jumpa baby shark. Baby lah kalau memang baby shark apa pasal ni. Kita nama tempat ni Redang Reef. Ni Redang ni. Di kawasan dia kita main. Sini kita tengok ikan Nemo. Ikan Nemo kalau nak tengok dia kena record daripada sarang dia lah. Sebab dia privacy. Dia tak naik timbul. Dia ada kat sarang dia je. Kena cari sangat. Nama tempat ni Little Madi ataupun Sandbank. Sini kita hanya bergambar je. Bergambar saja. Jom, air.
Hello kan.